perubahan di Sabah Mhm. akan membawa perubahan di Putrajaya. Hmm, Kalau okey. kita mahukan perubahan di Putrajaya, perubahan itu perlulah bermula dari Sabah, Betul betul. Sabah bukan sekadar negeri, dia sebenarnya cermin kepada masa depan politik negara, negara. ya. Betul. Siapa baca Mood Sabah, siapa menang Sabah, then dia akan I think boleh baca masa depan politik Malaysia juga. Ya. So kalau kerajaan yang sedia ada boleh ditumbangkan di Sabah, Mhm, saya percaya ianya akan menghantar satu mesej yang cukup jelas okey. kepada pemerintah Mhm. sekarang bahawa rakyat sudah mula menolak mereka. Ya, ya. Dan saya percaya angin perubahan itu akan sampai ke Semenanjung. Ya, betul. Tak lama lagi. Kalau kita tengok Sabah ni, I think it's not more one man show. I think ada empat blok besar. Hmm. Ya, PRS, Warisan, warisan. BN pun is also competing here. Ya, Of course, PN is as well. Sabah, of course, is a country or a state with no coalition. Tak ada raja mutlak. Yeah. Tapi of course, there is many operators. Dan at the end of the day, I think for the longest time kita tengok Sabah ni biasanya kerajaan ialah kerajaan gabungan. Kan? Jadi, siapa menang nanti, do you think there be one key dominating party ataupun adakah dia akan jadi seperti macam apa yang terjadi di national? hmm. Beberapa parti bergabung untuk menjadi kerajaan. Uh, I think tak ada parti yang boleh menang Okay. on their own feet Ya. to form the state government. Okay. Saya rasa end of the day dia kena gabungan juga. Ya, betul. Saya percaya dia akan pergi ke arah itu. Ya. Uh, tapi kalau menang besar pun, Mm-mm. saya nampak warisan ada peluang. Benar? Katakan, hypothetical lah. Hmm. Katakan ada satu parti yang boleh menang dan bentuk kerajaan negeri. Hmm. Saya rasa warisan ada peluang. Ya. Syafi dikenal sebagai simbol Sabah for Sabahans kan. Ya. So, I agree with you. I don't think so anybody got advantage at this point. In Ya. fact, sekarang pun kita dah tengok lepas mereka dah bubarkan, banyak percaturan-percaturan tengah mula berlaku. Dan I think at the end of the day, dia punya game plan dekat sana, siapa boleh berunding paling pantas, at the end of the day, itu yang akan jadi kerajaan.